Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah bertemu kita pada hari ini. Selamat tahun baru. Hari ini 6 hari bulan 1 2026. Jam dah hampir pukul 4 petang. Okey. Saya ada sebiji mesin ni. Fully auto, jenama Hisense. Ni dia punya nombor model dia WTDW851S, berkapasiti 8.5 kilo. Okey, owner bagi tahu kita masalah dia ni tak boleh wash. Macam tu, spin air semua tak ada masalah. Okay, jom kita try running. Mesin dah on, kita start. Okay, mesin menimbang dengan pusata tu. Okay, boleh tengok, nampak. Tapi macam ada benda yang pelik. Perhatikan betul-betul pusata tu. Okay, boleh nampak. Okay, kalau anda mengalami masalah seperti macam ni, first kali korang check dulu pusata ni. Kenapa saya suspect dia punya pusata? Masalah paling simple, tak boleh wash tapi bunyi motor running. Ada bunyi motor tong, tapi baju pakaian tu macam tak bergerak. Benda yang paling simple sekali, korang check ni pusata ni. Okay, ni sekarang saya dah off mesin. Saya pusing ni pakai satu jari ni. Boleh nampak tak dia free? Okay, sebelah sini. Nampak? Okay, ini maknanya masalah daripada push starter. Saya suspect kadang-kadang pusing macam ni dia okey, push starter tak rosak, tapi masalah gearbox. Okey, ni saya suspect masalah push starter ni, dia punya boost dah haus. Okey, nak kepastian lagi, kita buka dia punya cap, kita keluarkan push starter ni. Okey, buka dia punya cap ni. Bismillah. Okey, nampak dia punya skru tu, ada skru bunga. Buka dia skru. Kalau dah loose macam gini, confirm ni masalah daripada push starter ni. Biasanya punca push starter ni rosak, pakaian lebih muatan. Tu salah satu faktor dia lah, punca-punca push starter ni rosak. Ni belakang dia, kita confirmkan betul ataupun tidak. Nampak? Sepatutnya normalnya dia ada macam dia punya gigi dia. Nampak tu dah habis rabak dah kosong. Ni dia punya sub gearbox. InsyaAllah gearbox ni tak ada masalah. Kita tukar saja push starter ni, InsyaAllah masalah selesai. Tapi korang nak beli spare part, jangan sampai tersalah. Pastikan nombor model yang betul. Untuk model ni saya rasa saya ada stok. Tu kat atas tu, WTDW851S. Okey, ngam. Hisense dia ada, tengok model 801G WTCF pun sama model. Dia nampak sama, tapi ada perbezaan dia. So nak beli spare part, pastikan part tu yang betul. Jangan tengok mata nampak macam sama je. Sekejap saya nak ambil dekat atas tu, kita try pasang yang baru. Adakah masalah ni selesai? Sekejap saya ambil tangga. Ok, alright, ni dah saya dah ambil. Kalau korang nak cari spare part mesin basuh, InsyaAllah boleh WhatsApp saya. Siapa-siapa yang nak support saya, jauh kita boleh post. Ok, untuk push starter ni, model ni saya jual tak silap RM85. So kalau nak post tambah RM10 macam tu, InsyaAllah saya boleh post satu Malaysia. Ok, sebelum kita nak pasang ni, kita perhatikan dulu sama ada kita tak tersalah part lah. Sebab ada model push starter ni banyak sangat kat Malaysia ni, so jangan sampai tersalah beli barang. Perhatikan bahagian dia punya belakang. Ok, belakang dia ada sedikit timbul. Ok, sama. Bahagian depan ok, sama, dan saiz InsyaAllah sama. Ok, kita pasang push starter yang baru ni.
Kita tengok adakah masalah ni selesai. Buka dia punya cap ni. Okay, ni lampu starter saya tunjuk. Ni dia starter yang elok. Nampak tak bush dia? Dia bergigi macam tu. Ni yang rosak tadi. Dah habis rabak dah dia. Okay, jom kita pasang. Bismillah. Punca-punca dia ni biasanya pakaian lebih muatan. Itulah penyebab dia. Dia cepat haus. Nampak? Ni normal dia. Tak ada free kan? Dia fit. Barulah pakaian boleh basuh. Okay, so simple kan masalah ni. InsyaAllah ni selesai. Okay, kita start nimbang lah. Saya belum pasang lagi skru. On. Okay, saya nimbang cepat. Dia ada power kan. Tadi kan dia ada free. Okay, insyaAllah. Inilah punca dia. Mesin basuh auto. Tak boleh wash. Berpunca daripada post starter tu yang rosak. Simple kan masalah ni. Tapi kalau panggil technician, upah kerja 100-100.5 tak lari. Okay, jumpa lagi next video. Assalamualaikum.